semua daripada Lepas Iran. tu korang bila nak sokong Iran dekat Facebook ke mana, kau boleh tulis I drink my saffron only from Iran. I support you guys. Bukan dari Tibet ginseng Tibet. Ada ke? Oh, Tibet tak ada saffron. Kau cakap. Okay guys. Okay. So hari ni saya dengan Anas akan bincang macam-macam lagi. Yeah. Okay. Yang pertama kita nak cerita Ingat lagi tak masa hari tu kan kita ada bincang tentang isu kesihatan yang mana kerajaan telah memutuskan untuk menyelaraskan perbelanjaan, Anas. Dia nak kurangkan bajet pada ketika itu 3.06 bilion. Dia nak potong. Okay, bajet kesihatan kita dah tak cukup. Bajet tak cukup. Lepas tu Anwar announce dan kau bayang aku nak cerita betapa jahatnya. Kejap. Sabar Anas. Okay, masa tu mula-mula dia nak kurangkan pergi ke 3.06 bilion. Mula-mula nak kurangkan 10%, Olivia. 10%. 10% tu lebih kurang 4 bilion lebih. Lepas tu dia nak kurangkan pergi 3.06 bilion. Lepas tu bila kita dah bising-bising, hari-hari lah kita bising tentang isu nak kurangkan bajet apa semua. Lepas tu kerajaan pula dia dah memutuskan untuk dia kata menyelaraskan perbelanjaan, bukan pengurangan. Menyelaraskan perbelanjaan KKM sebanyak 500 juta sahaja, Anas. So daripada bermula dia nak potong 4 bilion pergi ke 3 bilion, kemudian sekarang dia potong hanya 500 juta sahaja. Dan dekat sini Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad kata dia dah bagi jaminan. Dia kata yang perkhidmatan teras tidak akan terjejas, dia cakap. Dia bohong. Kau rasa dia bohong ke dia cakap betul? Tak tahu, Anas. So dia kata ini cuma melibatkan perbelanjaan bukan kritikal, bukan teras lah, dia cakap. Lepas tu dia kata peruntukan ubat ditingkatkan kepada 6.5 bilion. Dia kata, lepas tu dia ambil petugas kesihatan baru lebih 18,000 orang. Diteruskan, dia cakap, tanpa pengangguran. Kemudian dia kata peruntukan pembangunan kekal kekal utuh, dia kata, seperti yang diluluskan. Dia cakap macam tu. Perbelanjaan sektor kesihatan kita kalau dia tak potong pun memang tak cukup. Walaupun meningkat, kau kena ingat kalau kita kata Anwar Ibrahim memotong perbelanjaan sektor kesihatan masa belanjawan, dia kata tak ada. Kalau kita tengok sektor kesihatan terus meningkat, memang meningkat, tapi saiz ekonomi kita pun turut membesar. Populasi kita bertambah. Poin dia adalah perbelanjaan untuk sektor kesihatan sengaja tidak dicukupkan. Dalam keadaan tak cukup tu pun, Olivia, dia boleh berimajinasi nak potong berbilion. Lepas tu kena hentam teruk sana sini, dia nak potong juga. Dia macam mana pun kena potong juga. Yelah, ke 500 juta. Dia seboleh-bolehnya dia nak potong juga. Dia tak boleh tak potong. Yes, dia kaitkan pemotongan ni dengan perang Selat Hormuz. Aku pun tak faham. Kalau dia kata contoh je ni, Olivia, kita tak ada kilang ubat. Ubat yang kita import semua kena melalui Selat Hormuz. Kita tak ada ubat sekarang ni kerana perang dekat Selat Hormuz, kapal ubat tak boleh sampai. Ataupun dia kata macam ni, yes, kapal ubat tak boleh sampai. Okay, Selat Hormuz perang, kapal ubat tak boleh sampai. Tapi ini perang dekat Selat Hormuz, saya kena potong bajet sektor kesihatan. Kau faham tak? Yalah. So point dia adalah apa tau? Anwar Ibrahim ni dia akan menggunakan apa saja kesempatan untuk buat polisi IMF dia, iaitu potong bajet. So Selat Hormuz potong bajet kesihatan. Selat Hormuz, dan bukan bajet kesihatan yang dia potong. Ya, betul. Institusi pengajian tinggi punya bajet pun dia potong berbilion. Ketenteraan itu pun tak cukup. Ketenteraan, pada aku ketenteraan ni sebab aku kalau dia potong ketenteraan, Olivia, dia takkan potong kontrak yang dia bagi 16.5 bilion pada kroni dia tu. Itu dia tak potong. Tapi dia potong yang paling tinggi masa tu dia nak potong KPT dengan Kementerian Kesihatan kan? Yes, yang itu yang paling tinggi. Dan ada satu lagi mangkaknya Anwar Ibrahim ni, pada hujung bulan Mei, dia bercakap depan kanak-kanak dekat masa tu dia melancarkan pesta buku kat PWTC. Tak ada kaitan pun. Hujung bulan Mei, belum masuk pertengahan tahun pun, dia dah bagi tahu. Dia kata tahun depan perbelanjaan belanjawan tahun depan dia akan potong semua bajet, dia kata. Lepas tu dia cakap lagi, takkan Kementerian Pendidikan, dia kata, takkan Kementerian Pendidikan tak boleh cari 200-300 juta untuk potong. Kerja dia potong bajet. Apa kaitan? Contohlah kalau 200 juta tu untuk bayar gaji, Olivia, ataupun untuk tambahkan guru, apa kaitan penambahan guru dengan Selat Hormuz? Itulah. Ada ke guru-guru kita, kita kena kurangkan guru dan kita boleh jimat 200 juta sebab kita import guru daripada Iraq dan Iran. Kau tahu tak sebenarnya Anwar Ibrahim ni dia mengarut. Tak ada kaitan, geng. Ataupun dia kata apa tau?
Benda ni tak ada kaitan. Okeylah kalau harga diesel tu dia boleh cari arah lah, dia nak kelentong pusing macam mana kan. Yelah, betul. Oh, minyak daripada selat rumus tak masuk. Ni kau potong bajet kesihatan. Apa kaitan? Apa kaitan sektor kesihatan dengan selat rumus? Apa kaitan kau nak potong bajet pendidikan tahun depan dengan tak ke? Oh, kita kena potong bajet. Jadinya kita kena kurangkan guru. Sebab guru-guru ni kita import daripada Iran. Kau tahu tak sebenarnya dia ni, aku tak tahulah. Lepas tu dia ingat dia nak tipu. Dia menggunakan apa sahaja kesempatan kan. Macam contoh kalau katalah kalau ada hujah yang disediakan untuk dia, aku rasa kalau tak ada selit pun dia akan cuba juga selitkan. Selat rumus. Contohlah dia panggil siapa nama tu, dia panggil pergi rumah dia panggil router. Router datang rumah aku nak buat ucapan. Tapi tujuan dia lain. So macam mana pun dia objektif dia, kau bayang tujuan dia panggil router bukan nak buat ucapan sangat. Berdasarkan router kata kan. Router kata, pelik kita boleh hantar je melalui WhatsApp kan. Kenapa? Kenapa nak kena datang? Dia kata kat router, you bawa teks datang rumah I. Bawa laptop sekali. Bawa laptop sekali. Router pun, tak apalah, I kena ni. So, okay, tak apa. Tapi, tujuan utama dia ajak router ke rumah, dia ada objektif yang lain. So, sama juga bila dia kata selat rumus. Juga alasan. Selat rumus. Tujuan utama dia potong bajet. Dia tak ada lain pun. Aku boleh potong bajet ni. Sekarang tengah perang ni. Tak apa. Kita guna selat rumus. Tujuan utama dia bukan selat rumus. Sebab apa? Sebab nak potong bajet. Macam dia ajak router pergi rumah dia. Tujuan utama lain. Nak buat ucapan kan? Tujuan utama tak ada buat ucapannya, Olivia. Tujuan utama member lain. tu baru buka laptop. Jangan dululah dia kata. Macam tu. Member, alamak, aku ada ni, tak apa. I go to Anwar Ibrahim. Important thing. Important. So, itulah Anwar Ibrahim Jadi dia akan guna apa saja alasan. Orang macam ni dah ada macam-macam kes. Ya, betul. So, dia akal dia panjang, Anas. Tapi pendek sebenarnya. Aku rasa dia fikir apa saja. Selat rumus. Dan satu lagi menunjukkan akal dia pendek tu kenapa, Olivia? Dia bercakap masa nak potong bajet untuk tahun depan ni. Pada bulan Mei. Perang selat hormus tu tak tahu sampai bila. Satu lagi banyak yang bila dia kata nak potong bajet pendidikan sebab selat hormus. Aku what the kau nak potong bajet pendidikan, engkau umum bulan Mei, kau umum depan budak-budak. Engkau kata kena potong. Budak tadika budak tadika, budak sekolah masa pelancaran pesta buku, masa ucapan dia melancarkan pesta buku. Kau bayang, kau cerita nak potong dana pendidikan depan budak-budak bulan Mei. Lepas tu kau guna alasan selat hormus. Bajet pendidikan, kita tak import guru tahu Anwar daripada Iran, tak ada. Iran tak, kalau kita nak import komputer untuk kemudahan belajar pun kita tak import daripada Iran, Anwar. Ya. Ataupun mana-mana negara teluk. Dia boleh cerita nak potong bajet pendidikan masa tu. Itulah. Okey. Kemudian pada 22 Januari 2026, Anas, Kerajaan Malaysia telah memperkenalkan satu pelan asas insurans dan takaful perubatan dan kesihatan ataupun MHIT. Kita pernah cakap tentang ni dulu. So dia kata pelan ini adalah sebahagian daripada strategi riset, Anas, iaitu usaha nasional untuk menangani punca inflasi perubatan dan menjadikan perkhidmatan kesihatan swasta lebih mudah diakses, telus dan mampan, dia cakap. Okey, pelan asas MHIT ni adalah produk insurans kesihatan yang disandarkan dan yang pertama di Malaysia, Nas. Aduh, hebat betul. Direka untuk menyediakan perlindungan khas yang mampu milik dan mampan. Tu kena sebut lah. Mampu milik, like buy a chocolate. Tujuan dia untuk membantu rakyat Malaysia yang belum mempunyai perlindungan atau yang terkesan dengan kenaikan premium sedia ada. Jadi dia kata pelan ni dia akan melalui fasa